209 peserta antarabangsa dari 36 buah negara akan mengambil bahagian dalam Festival Layang-Layang Antarabangsa Pasir Gudang Johor ke-22. Festival bakal berlangsung di Bukit Layang-Layang Pasir Gudang dan pada Majlis Perbandaran Pasir Gudang mulai 22 hingga 26 Februari depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siu Kiong berkata festival kali ini turut menerima penyertaan kali pertama dari 3 negara itu iaitu Estonia, Ireland dan Sri Lanka. Negara antarabangsa 209 orang. 800 adalah peringkat tempatan termasuk kebangsaan, sekolah, korporat, PBT, IPTA, IPTS serta terbuka komuniti. Datuk T ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Festival tersebut di Johor Bahru.